guys, selamat pagi. Assalamualaikum. So sekarang ni menunjukkan pukul 9.50 pagi. Aku take time sikit, relax, bangun, chill, kemas-kemas barang, tengok TV, mandi, gedebak-gedebuk kan. Aku malas nak keluar awal sangat sebab aku nak rehat, aku penat daripada semalam kan. So pagi ni aku keluar untuk menuju ke tempat makan dulu. Aku nak pergi makan dulu, pergi breakfast dulu. And lepas breakfast tu adalah beberapa tempat lagi aku akan pergi sebelum aku balik ke Putrajaya. Jomlah kita pergi cari makan kan. Alright, so let's go. Oh yeah. Alright guys, kita dah sampai dah. Dalam lebih kurang 10 minit je sampai sini. So hari first hari tu aku dah try nasi dagang dia. So hari ni aku akan try nasi kerabu dia pula. Dan based on dia punya review dekat TikTok, aku rasa macam ramai kedai ni. Rio makan tu pun mai sini juga pernah try nasi kerabu dia. So jom kita try tengok sedap tak sedap nasi kerabu dia. Let's go. Sirap limau situ. Sirap limau ni sah. Ya. Terima kasih. So nasi kerabu ni nasi kerabu dia dah bagi ni lah segala rencah-rencah untuk kerabu ni kan. Lepas tu dia ada solok lada, memang remeh sekali, tak minta pun remeh sekali dengan fikir je. Ni ikan goreng atau ikan apa? Ikan goreng. Ada telur masin. Dia bagi suku daripada setengah. Suku daripada setengah. Yalah, suku daripada setengah lah. Biar aku ambil ayam bakar. Dia bagi, dia letak bodoh, dia letak dia punya apa sambai tu kan. Bila aku gau-gau sekali, Allah sedap. Dia punya combination dia memang sangat-sangat mantap lah. Nasi kerabu tak ada. Nasi kerabu tak boleh makan. Tak boleh makan nasi saja, lepas tu ambil sayur saja. Dia kena ambil, dia kena kau semua sekali. Dia makan sekali semua. Alright, sudah selesai makan dah. Tadi aku ambil nasi kerabu dengan ayam bakar dengan sirap limau. Harga dia dalam RM11. Okey lah kan. Tapi dia bukan nasi kerabu yang aku rasa macam wow, macam nasi dagang tu lah. Aku ada rasa tempat yang lebih okey lah daripada sini kan. Cuma kalau hangpa tengok episod nombor 1, nasi dagang tu memang kau gila. Yang tu yang kalau mai ke Dungu memang kena try. Tapi nasi kerabu kat sini okey. Aku bagi dalam 8/10. Macam tu lah. Okey lah, dia sedap lah. Cuma aku ada rasa yang lebih sedap daripada kat sini. So selesai dah makan. So sekarang kita nak ke mana pula? Jom aku tunjuk hampa. Kita pergi dekat satu pantai ni memang lawa. Aku akan tunjuk kat hampa dekat mana. Jom kita follow. Bye. Oh yeah.
Pisang kira macam mana? Pisang RM7. RM7? Oh, murah. Saya bolehlah saya ambil pisang lah. Ada QR lah? Ada. Okey. Pisang berapa? RM2. RM2. Yang situ boleh masuk ke? Dia cakap ada gua kat situ kan? Ada, boleh masuk. Boleh masuk ah. Air sungguh. Ni air kira okey ke air sungut-sungut sekarang ni? Sedang-sedang. Tapi boleh lalu lah kalau macam ni kan? Rasa-rasa masuk ke air sikit tak apa, dah karung sikit je. Kita dalam mana. Boleh. Tengok bagus nak turun air. Buat turun lah. RM2 lah. Okay, baik. Alright guys, so kita dah sampai di aku search location dekat Batu Craven. Sea Craven Dungun. So dia akan jumpa dekat sini lah. Ada lighthouse, tapi lighthouse tak boleh masuk. Tadi aku try shoot drone tadi, aku nak try naik atas tak boleh, dia tutup, pagar dia tutup. So tak boleh naik lah sampai atas tu, tapi lawa lah view kat sini kan. Waktu aku sampai tadi macam terik sikit lah. Ni dah macam mendung sikit lah. Tapi harap tak hujan lah insyaAllah. So aku tengah berjalan menuju ke Sea Craven. So dia macam pintu gerbang kat situ sikit, boleh masuk. View cantik lah kat situ kan. Jom kita pergi tengok kat situ ada apa yang menarik kat situ. Kat situ ada toilet dan juga surau. So kalau mana-mana yang nak main lepak kat sini, dia ada, tapi kena bayar lah. Tandas ni kena bayar. Dan ada surau kat sini. So kau boleh mandi, tukar-tukar pakaian balik lah. Alright, so let's go. Push. Subhanallah, cantiknya. Sea Craven lah. Kalau ayak tengah macam cetek sikit dia okey, tapi kalau ayak dia tinggi tengah pasang, janganlah masuk sebab nanti dia akan penuh dengan ayak lah. Kat sini kira ayak tengah surut, so boleh masuk dalam ni cantik. So juga tengok dekat depan sana apa yang ada di penghujung gua ni kan. Let's go. Lawa kan? Ni view dia lepas daripada gua tadi tu. Sini dia dah bagi kayu juga untuk melintas. Ush. Jatuh aku lagi. Tapi batu dia agak licin, jaga-jaga.
Alright, Alhamdulillah waktu kumai ni cuaca tak panas sangat, so dia okey lah. So dah settle kat sini, aku nak gerak pergi ke depan sana, nak report tepi laut Zat. Kat sini dia macam batu-batu tajam sikit, nak pacak kursi pun dia tak balance. So aku nak pergi depan sikit, dia ada macam kawasan lapang atas pasir, aku akan duduk kat situ. Let's go. Ha? Dia dekat depan tu dia macam batu-batu lah. Kalau nak ambil gambar cantik. Tapi dia batu-batu tak tajam lah. Nak duduk tu sakit sikit lah. nak saya ambilkan gambar ke? Nampak? Boleh main. Boleh tak? Boleh. Saya okey je. Main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daripada mana? Selangor. Saya boleh daripada Putrajaya tak? Oh yeah! Terima kasih banyak Abang. Abang nama apa Abang? Abang nama apa? Izzuddin. Terima kasih Abang. Allah. Alhamdulillah rezeki alhamdulillah. Terima kasih banyak Abang. Alhamdulillah. Muka benar rezeki insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, assalamualaikum. Jangan dikasih jom lagi sekarang lagi pakai tu. Insya-Allah. Saya datang lagi insya-Allah. Baik. Alright, so aku dah sampai di Keropok Seri Sura untuk membeli keropok-keropok dan juga keropok-keropok lah kan. Jajan-jajan apa yang patut untuk bawa balik ke Putrajaya. So banyak pilihan kat sini, so aku pun dah ramah mata dah. So jom kita tengok apa yang ada kat sini. Yang ni 10 pack RM18. Ni memang kena belilah, sedap-sedap. Keropok C-Mac. Frozen. Keropok yang frozen. Keropok saja. Tapi tak bawa export tu kan. Dia tahan berapa lama sih nak jual KL malam ni? Macam keropok saja biasa tahan 12 jam dekat luar. Cik balik jauh tak? Saya balik KL. Kita sempatnya akhirnya sampai kat KL tu dah tak sudah macam itu lah. Okay, sempat lah. Kan tak ada ais pun sempat lah. Keropok kita memang tahan 12 jam. Sata je kita. Keropok yang frozen. Sata je lah yang kurang sikit. Sata je yang takut kurang masak sebab dia mentah lagi. Faham. Tapi kalau sata kalau saya beli, saya nak masak je lah. Sata, kita jual sata untuk goreng lah. Goreng. Kalau yang bakar, dia ada pancit satu. Bakar satu. Yang bakar ni maksud dia untuk letak atas pan boleh lah? Pan boleh cuba. Sebab ada penuh yang cuba, boleh cuba dulu lah. Biasa bakar yang api tu dah arang api. Faham. Okay, baik. Terima kasih. Ini ada keropok tamban Purnama Keropok. 1 pack RM8.5, 10 pack RM75. Dua. Let's go. Ikan gelam. Ikan bekok. Warisan Kelate. Ada durian cream, ada ice cream. Wow. Ada ice cream. Ini durian cream. Tapi aku tak makan durian tu, tak payahlah. Kuih bom. Ini ada otak-otak popiah. Ini ada sarta frozen.
Sata daun Sri Sura frozen. Nak beli tapi tak tahan lah, balik KL susah. Ini sata ikan goreng. Yang kopok frozen tu yang dalam freezer tu je? Ya? Satu jenis je kan? Dia ada 2 jenis. Oh, 2 jenis? Ya, betul. Satu dengan 3. 3? Ya, betul. 1 dengan 3. Ni ke? Bukan kan? Ni eh? Oh, yang ni jugalah. Sama juga. Oh, ni macam meatball tapi dia bukan meatball. Dia keropok lekor, dalam dia ada cheese. Menarik ke? Siapa pernah tengok keropok ni? Keropok ikan sate ni legend mat. Serius. Ada jual lagi ya? Aku nak ambil 2 lah. Ambil 2 keropok cheese. Keropok ikan. Satu ni pun RM8 juga. Ambil 2. Ujung ni sata. Lepas tu atas ni keropok keropok ikan. Ujung tu keropok goreng lah. Yang keropok cheese tak ada yang dah goreng lah? Oh, memang frozen sajalah. Oh, okey, faham. Tapi kalau keropok rebus, kalau saya nak goreng balik dengan keropok frozen, saya nak goreng balik, mana lagi sedap? Oh, so tapi yang ni sama je. Dia sama je. Ada 5 piece besar ni kan? Sama je. Yang ni yang rebus punya lah. Ya. So akak cadangkan saya bawa balik yang rebus ni. Saya masukkan dalam freezer. Esoknya tu saya goreng balik. Macam tu. Kalau goreng lagi sedap lah. Tapi kalau rebus ni boleh makan terus je kan? Boleh makan terus. Kalau makan terus dia lembut, kalau goreng dia keras sikit. Dia crispy lah. Tapi dekat dalam dia lembut juga. Ya, betul. Oish, kalau macam tu saya kena letak balik yang frozen lah. Saya ambil yang ni je lah. Pesan ni untuk semua minuman ke? Untuk kopi sahaja. Oh, kopi saja. Kalau selain pada kopi tak adalah. Kalau selain kopi ada salad. Ada apa? Ada salad. Tak ni, yang ni tak berguna lah kalau tak ada kopi. Tak apa. Saya ambil, saya nak peach tea sejuk satu. Peach tea. Dia manis sangat tak? Kalau saya nak minta kurang manis boleh? Dia ada kafe juga kat sini. So kalau hampa ada pembelian RM50 dan ke atas, hampa punya receipt hampa dia akan bagi diskaun. So receipt dekat sini menunjukkan ada diskaun 25% kalau hampa nak beli kopi. Tapi dia apply kat kopi saja. Tapi sebabkan aku tak minum kopi, dia tak valid lah untuk aku kan. So tapi aku main juga beli ayak peach tea kat sini. And ni keropok goreng yang aku beli tadi. Nak try tengok sedap tak sedap. And aku dah letak barang-barang aku masuk dalam kereta dah. Okey lah tempat dia, okey. And it's a attraction jugalah orang main sini untuk beli keropok sebelum balik ke tempat masing-masing kan. So dia berada dekat Dungun.
dia lembut. Dia taklah garing sangat sebab mungkin dia buat untuk semua orang boleh makan. Tapi kalau aku goreng sendiri, memang aku goreng bagi garing lah. Siapa bancuh air tadi lah? Air peach tu? Kawan saya kan? Kawan awak? Sedap. Saya nak sebiji yang macam tu juga, tak manis. Akak tak lembut kasih. Akak tak, kalau muat untuk 2 kad, buatlah 2 kad. 2 kad? Kalau muat lah. Boleh muat je ni. Saya nak penuhkan je lah. Okay. Terima kasih. Alright. Terima kasih ya. Alright, so aku dah masuk kereta dah. Dah selesai di keropok Seri Sura. Aku dah beli keropok semua. Minum air teh dia sedap. Aku minta dia tapau dalam bekas aku ni. Penuh ni lah. So dan aku sekarang ni akan menuju ke tempat yang terakhir untuk siri Travelog Dungun ni. Dan tempat tu memang sangat-sangat menarik untuk aku explore, dan aku akan bawa hampa sekali untuk explore apa yang aku akan buat di tempat yang terakhir sebelum aku balik ke Putrajaya. Alright, so let's go. It's gonna be a long journey. It's gonna be like I think around half an hour to 45 minutes untuk sampai ke tempat tu. So marilah kita ke sana. Oh yeah.